Chief juga mengeluarkan kenyataan nak kalau boleh semua kaum, semua bangsa bermain bola sepak. Macam mana agaknya nak start tu? Pasal betul, kalau kita lihat sekarang cabarannya berbeza sekarang, Chief. Memang kita nampak lihat ramai kaum-kaum atau bangsa-bangsa lain dah kekurangan berada di dalam pasukan kebangsaan. Yang satu ketika dulu saya ramai, dan saya dapat lihat gerak-geri macam mana bangsa India, macam mana bangsa Cina, bangsa mereka mempunyai keistimewaan masing-masing. Betul. Okay, contoh Chinese ni very tricky lah. Dia macam Korea laju. Ini saya ingat lagi Kang Hameng, tengok Lim Chong Kim yang beragama India ni, dia ni kaki kecil, energi ramai, lari kan. Budak-budak Melayu ni dia orang ni ada art seni. Tu semua ni ada dalam tim Malaysia dulu tau. Terbukti, is fact. You tengoklah balik 70-an dengan 80-an punya tim. Memang berbilang kaum. Dan apa yang saya cakap ni semua ada. You boleh tengok Syian macam mana, Santok macam mana, Arumuga macam mana, Arwah Mokhtar macam mana. So apa yang saya cakap ni dia combine. Solid, sedap lah tengok tim tu. Saya dapat bayangkan kalau kita dapat lagi saya tak ada apa yang mungkin si Wong ada, kan. Wong pula tak ada apa yang Morgan ada. Jadi kalau benda-benda ni disatukan dari satu tim, you nampak tau dia punya impact. Zaman